Persoalan saya Datuk secara spontan Datuk. Okey. Jadi seandainya salah ketafsiran saya ni, saya mohon maaf lah. Tetapi saya ingin mengambil peluang ini untuk mendapatkan penjelasan daripada Datuk. Seperti mana apa yang saya tahu. Saya tertarik dengan penerangan Datuk tentang kerajaan Madani. Okey. Jadi persoalan saya sekarang, di mana yang kita tahu khususnya pasukan polis kita ada ketua. Pasti. Jadi seandainya kita mendapat arahan yang kita rasa khususnya macam inilah Datuk, saya bagi penerangan yang jelas. Kita tahu pemimpin yang paling besar, paling atas sekali, dia menjalankan pelaksanaan pentadbiran yang kita tahu sendiri rasanya terpesong. Okey. Di mana apa yang saya faham tentang yang bahagia Datuk bagi penjelasan kerajaan Madani, bermakna kerajaan zaman Rasulullah dulu. Jadi sekarang ni zaman Rasulullah tu semadanya kita kalau ibarat kata pasukan beruniform ni, kalau keluar berperang ibarat kita dapat mati syahid lah. Tapi sekarang ni ikut serang mati sia-sia. Sebab apa? Kadang-kadang apa yang kita terima daripada pucuk pimpinan yang paling atas sekali, sebagai pasukan polis, daripada ketua polis negara, kan? Jadi sekarang ni andainya saya nak tanya hukum. Kita tahu benda hukum tu salah, tetapi kita sebagai bawahan, rakyat ataupun anggota bawah menjalankan tugas tu, orang kata apa, keikhlasan dah tak ada. Sebab apa? Kita tahu benda tu salah. Sekarang ni saya nak tahu hukum. Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Adakah kesalahan tu jatuh pada kita sebab kita dah tahu, mengapa kita tak mencegah? Ibarat kita sekarang ni Datuk lah, kita dah tahu dah, macam dah berbagai Datuk kata tadi, memimpin silih berganti, kan? Tetapi masing-masing manusia mempunyai nafsu. Betul, mempunyai nafsu. Nafsu ni yang baik dengan tak baik tu hanya dia yang tahu. Tapi kita dah tahu dah benda tu memesong daripada apa yang nak kita buat juga. Apakah hukum yang kita terima tu? Terima kasih berbagai Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang anggota polis atau arahan pemimpinnya salah? Adakah dia tetap wajib taat atau dia turut menanggung dosa? Persoalan yang berani ini diajukan secara langsung kepada Dr. Mazah dan jawaban beliau membuka perspektif yang sangat penting tentang ketaatan kepada pemimpin menurut Islam. Jom ikuti penjelasan penuh hingga akhir kerana ia bukan sahaja relevan untuk anggota polis, malah untuk setiap Muslim yang bekerja di bawah seorang ketua. Jom kita saksikan video selengkapnya dari sekarang. Okey, terima kasih. Kesalahan pemimpin ataupun pemimpin yang salah ada dua keadaan. Satu, kesalahan dia. Kita yang duduk di bawah dengan pemimpin yang salah ni ada dua. Satu, kesalahan dia, penyelewengan dia. Tapi tak babit kita. Tapi kita di bawah dia. Satu lagi, penyelewengan dia terbabit dengan kita. Sebab kita telah menerima arahan untuk membuat benda yang salah daripada tindakan dia. Itu dua keadaan yang berbeza. Bagi yang bahagian yang pertama, jika pemimpin itu menyeleweng, salah, tapi dia tak arahkan kita buat salah, kita tak terbabitlah dengan kesalahan dia selagi mana kita tak redha dengan apa yang dia buat. Mungkin kita tak ungkapkan, tapi kita tak setujulah dia buat salah. Kata let's say ada satu pemimpin rasuah. Saya bagi contoh senang. Lepas tu kita pula duk kena pergi jaga, dia dah ada jawatan besar lah, kita pula duk kena pergi jaga keselamatan dia lah, iring dia lah apa. Macam mana? Boleh ke tak? Bagi clear macam tu. Kalau tempat yang kita jaga dia tu tak ada kes apa, kita bukan kes jenayah apa, dia pergi melawat kementerian, dia mari melawat satu tempat, dia tu diri salah, tapi dalam tugasan kita tak salah, tugasan kita betul. Iaitu memang kalau siapa pun duduk di situ, kita akan buat benda yang sama. Itu di dalam senarai tugasan kita. Kita tak salah kerana kita tak terlibat dengan jenayah dia. Dia tanggung dosa yang dia telah buat antara dia dengan kesalahan dia. Cuba kita tak akan patuh jika sekiranya dia bagi arahan yang salah, kita tak patuh. Tapi dia tak bagi dalam kes ni. Kes yang kedua,
Dia buat salah, Jadi yang pertama, ketika pimpinan melakukan kesalahan atau melanggar syariat dan melanggar syariatnya tersebut hanya dilakukan oleh pimpinannya saja dan bawahannya ketika mengetahuinya dan tidak meridhoi apa yang dilakukan oleh pemimpin yang melakukan kesalahan tersebut, maka dosanya hanya ditanggung oleh pimpinan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika atasannya melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran syariat misalnya, kemudian bawahannya meridhoi, merestui, atau membenarkan apa yang dilakukan oleh pimpinannya tersebut, maka pimpinannya mendapatkan dosa dan juga bawahannya meskipun tidak melakukan tetapi mereka meridhoi, merestui atau membenarkan tindakan yang dilakukan oleh pimpinannya tersebut, maka dosanya sama. Pimpinannya juga mendapatkan dosa, bawahannya juga mendapatkan dosa. Seperti itu. babit kita supaya kita buat salah sekali dengan dia. Dalam konteks negara moden macam kita ni, sebenarnya kita boleh terlepas. Sebab apa? Kita dah ada peraturan yang boleh kita buat dan kita tak boleh buat. Kalau dia arahkan yang salah, kita tak boleh ikut hanya kerana kita nak please dia. Nabi pernah lantik satu kepala untuk mengetuai satu patrol di dalam pasukan. Kemudian pada waktu malam satu waktu dia marah kepada budak-budak bawah dia ni ataupun orang bawah dia ni, dia marah. Okey, marah. Dia temper. Dia nyalakan api, dia kata kamu masuk api ni. Jadi sahabat-sahabat tak masuk. Cuma dia bertentangan duk fikir Nabi suruh taat kepada orang yang dia lantik. Tapi dia suruh kita masuk api. Kita ikut Muhammad ni, Nabi Muhammad ni kerana tak mau masuk api. Pasal apa kita nak masuk api pula? Lama-lama dia pun dah reda, api pun dah padam. Benda ni dikhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau dakhaluha ma kharaju minha." Jika mereka masuk dalam api tu, dia tak keluar dah. Maksudnya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanyalah benda yang baik. Benda yang tak baik kita tak taat. Dan benda yang tak baik kita tak taat. Kalau ada arahan dia yang tak baik, kita tak taat. Ni dua. Cuma saya nak tambah bahagian yang ketiga. Kalau ada arahan Okey, yang kedua, beliau menyampaikan bahwasanya ketaatan kepada pemimpin itu hukumnya wajib. Ingat, sekali lagi, ketaatan kepada seorang pemimpin itu hukumnya wajib. Jika pemimpin tersebut melakukan hal kebaikan atau memerintahkan kepada suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pemimpin memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu hal yang dilanggar oleh agama, bahkan dilanggar oleh Allah, maka seorang bawahan boleh hukumnya tidak mentaati peraturan atau perintah dari atasannya. Sekali lagi, jika pemimpin melakukan perintah, memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan keburukan, maka kita sebagai bawahan boleh untuk melanggar perintah tersebut atau boleh untuk menolak arahan atau perintah dari atasan tersebut. Karena di dalam Islam tidak ada ketaatan kepada orang yang melakukan kesalahan atau melakukan kemungkaran atau melakukan kezaliman dan sebagainya, gengs. Pemimpin yang obvious salah, kita simple minded kita pun boleh tahu salah lah. Kita tak taat mungkar kerana Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dalam hadis Muslim. Tak ada ketaatan pada makhluk di dalam menyanggahi pencipta. Tapi kalau arahan itu kita rasa macam salah, tapi kita tak pasti salah ke tak. Kerana pemimpin kemungkinan dia ada satu ijtihad dia yang dia tak bagi tahu kita. Soal strategi umpamanya, dia suruh kita buat satu benda. Betul. Kita tak pasti, tapi dia kata ini order. Order ni ada dalam tugasan. Kita rasa boleh jadi salah, boleh jadi tak salah. Ketika itu kita taat. Pemimpin tanggung. Sebab benda ni ijtihad. Ijtihad.
Ijtihad ni kita tengok boleh lagi masuk dalam tugasan tu. Kan? Misalnya kalau dia suruh kita ambush satu tempat, kita tak pasti tempat ni salah ke tak, tapi dia bagi arahan, kita ambush lah. Pasal mungkin maklumat lain yang dia tahu yang kita tak tahu. Tapi kalau orang tak pasal-pasal tepi jalan, dia marah, dia bertengkar tadi, dia suruh kita tembak. Itu obvious lah bercanggah. Kerana apabila bertembung ijtihad pemimpin dengan ijtihad orang biasa, kita ikut ijtihad pemimpin. Dalam perkara yang kita tak pasti dia betul ataupun salah, ataupun kita tahu benda ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Saya buat contoh lama. Kadang-kadang benda yang kita tak tahu. Arahan kerajaan, pasang lampu siang, naik motosikal. Kita tengok apa panas pasang lampu. Misalnya dulu. Kita pasang. Pasal arahan dia. Taat dia dalam hal yang demikian. Nabi SAW pernah hantar Allahumma salli wa sallim barik alaih. Amr bin As bagi dalam satu pasukan kecil. Amr bin As ni brilliant, high level punya leadership, tapi baru masuk Islam. Cerdik. Tu sahabat Nabi ni, Nabi dia pilih orang berdasarkan talent. Sebab tu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga apabila masuk Islam jika dia faham. So Nabi tak sangat soal seniority. Nabi soal skill, soal keupayaan. Skill. Seniority tu soal kebaikan dalam ibadah, dalam apa dia main seniority. Tapi doa soal tugasan more kepada kecekapan. Bila nanti jadi Nabi Muhammad lantik dia memerintahkan kepada orang yang betul-betul ahlinya, pada malam tidak hari, melihat seberapa lama masuk Islamnya. Jadi seperti itu. Dia nak nyalakan api, tentera nak nyalakan api, dia tak bagi. Tentera sejuk. Okey. Dia kata yang nyala, siapa menyala aku bubuhlah api tu. Sahabat dia fikir dah Nabi lantik nak kena taat. Tapi kami sejuk, tapi lepas sabar tak nyalakan. Pagi orang tahu dia bersama dengan isteri dia, bersama dengan wanita. Dia berjunub. Sebahagian kata dia berjunub saja. Kemudian orang lain semua berwuduk, dia tak berwuduk, dia tayamum. Lepas tu dia naik jadi imam pula. Jadi ketua. Sahabat nak komplain, boleh ke orang lain berwuduk yang dia tayamum? Lepas tu masa peperangan, dia kejar musuh, tak dan habis, musuh lari, dia stop. Dia patah balik, dia balik. Benda ni sampai pada Nabi dan mereka komplain pada Nabi tentang perangai Amr bin As. Orang tanya Amr bin As, Nabi kata, apa siapa yang kau tak bagi orang sejukkan badan? Panaskan badan, sejuk. Dia kata, Rasulullah, kita duduk pada waktu malam, pada kawasan negara musuh. Musuh akan ukur kekuatan kita dengan nyalaan api tu. So aku tak bagi. So Nabi kata, okey. Nabi benarkan dia. Nabi tanya, yang kau tayamum sedangkan orang lain berwuduk pasal sejuk. Dia tak tahan kalau nak mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu sesi soal jawab yang sangat-sangat menarik tentunya, ada seorang anggota polis Malaysia mengemukakan persoalan yang sangat menyentuh hati kepada Dr. Maza. Soalannya bukan sekadar tentang tugas sebagai anggota beruniform, tetapi tentang amanah, dosa, dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau, yaitu polis Malaysia, bertanya, bagaimana jika seorang anggota bawahan menerima arahan daripada pemimpin, sedangkan dia merasakan arahan atau kepimpinan itu sudah tersasar daripada landasan yang betul? Adakah dia turut menanggung dosa
kerana tetap melaksanakan tugasnya. Persoalan ini sebenarnya bukan hanya untuk anggota polis, tetapi juga relevan kepada penjawat awam, tentera, kaki tangan kerajaan, malah pekerja syarikat swasta. Ramai yang pernah berada dalam situasi sukar antara mematuhi arahan ketua atau menjaga prinsip agama. Dr. Maza menjelaskan bahwa terdapat dua keadaan yang perlu dibezakan. Keadaan pertama ialah apabila pemimpin melakukan kesalahan seperti rausah atau penyelewengan, tetapi kita sendiri tidak diarahkan untuk melakukan kesalahan tersebut. Dalam keadaan ini, jika tugas kita masih berada dalam ruang lingkup yang dibenarkan dan kita tidak meredai perbuatan salah itu, maka dosa tersebut ditanggung oleh pemimpin yang melakukannya. Sebagai contoh, seorang anggota polis ditugaskan mengiringi seorang menteri yang didakwa melakukan rausah. Selagi tugas mengiringi itu adalah sebahagian daripada tanggung jawab rasmi dan bukan membantu melakukan jenayah, maka anggota tersebut tidak memikul dosa rausah yang dilakukan oleh menteri tersebut. Namun keadaan kedua berbeza sama sekali. Jika pemimpin mengarahkan kita melakukan sesuatu yang jelas haram atau bertentangan dengan syariat, maka kita tidak boleh mentaatinya. Dr. Maza mengingatkan hadis Nabi bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang membawa kepada maksiat kepada Allah. Beliau turut membawa kisah seorang ketua pasukan yang mengarahkan tenteranya masuk ke dalam api kerana marah. Para sahabat enggan menurut arahan itu. Apabila perkara tersebut disampaikan kepada Rasulullah, baginda membenarkan tindakan mereka kerana ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Dr. Maza juga menjelaskan satu lagi keadaan yang sering berlaku dalam organisasi. Kadang-kadang arahan daripada pemimpin kelihatan pelik atau kita merasakan mungkin tidak tepat. Namun kita tidak mempunyai semua maklumat yang dimiliki oleh pihak atasan. Dalam situasi seperti ini, jika arahan itu masih berada dalam ruang tugas yang sah dan tidak jelas bercanggah dengan syarak, maka kita perlu mentaatinya kerana mungkin terdapat strategi atau maklumat keselamatan yang kita sendiri tidak ketahui. Beliau memberikan contoh arahan taktikal dalam operasi keselamatan atau peperangan. Ada keputusan yang hanya difahami oleh pemimpin selepas mengambil kira maklumat risikan dan keadaan sebenar di lapangan. Dalam keadaan seperti itu, tanggungjawab keputusan tersebut berada di bahu pemimpin. Dr. Maza turut mengingatkan kisah Amr bin Al-As radhiyallahu an yang membuat beberapa keputusan penting ketika mengetahui satu pasukan. Walaupun sebahagian sahabat mempersoalkan tindakannya, Rasulullah SAW akhirnya mengiktiraf keputusan tersebut kerana ia dibuat berdasarkan ijtihad yang betul dan mengambil kira keselamatan pasukan. Kesimpulannya, Islam mengajar keseimbangan antara taat kepada pemimpin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mematuhi arahan yang baik dan sah, tetapi apabila arahan itu jelas membawa kepada maksiat atau kezaliman, maka tiada kewajiban untuk mentaatinya. Sebaliknya, jika sesuatu arahan masih berada dalam ruang ijtihad dan kita tidak mengetahui keseluruhan situasi, maka ketaatan kepada pemimpin
adalah sebahagian daripada disiplin yang dianjurkan oleh Islam. Bagaimana pula pandangan Anda tentang penjelasan Dr. Maza ini? Adakah Anda bersetuju dengan pembahagian yang beliau jelaskan? Kongsikan pendapat Anda dengan adab dan hujah yang baik di ruangan komen. Jika Anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas perkongsian ilmiah yang bermanfaat. Semoga Allah memberi kita kefahaman agama dalam agama dan memimpin kita untuk senantiasa memilih jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.